Saya record je lah. Okay. Tuan-tuan akan kongsi link webinar dekat sini. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan link webinar, nak buat satu ayat untuk ajak dia daftar webinar, ini ayat dia. Jadi tuan-tuan boleh tekan copy message, hantar saja dekat WhatsApp dia. Contoh saya klik dekat WhatsApp saya, kan? Saya tekan dekat info ni, saya copy. Nampak? Dia terus jadi ayat dia macam ni. So kebetulan malam ni ada sesi. Dia macam ni lah tuan-tuan. Dia macam ni. Okay? Jadi inilah ayat dia dan dia dah siap adjust dah. Link webinar tu siap-siap link webinar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tinggal copy je message. Dia macam tu. Okey. Jadi setiap prospek yang nak buat bisnes ni, tuan-tuan hanya perlu bawa dia ke webinar. Wajib bawa dia ke webinar supaya dia dapat penerangan kat situ. Sangat penting. Okey, supaya tuan-tuan close dia dengan cara yang betul. Biar dia dapat knowledge pasal bisnes ni betul. Kalau dia dapat knowledge, pemahaman pasal bisnes ni betul dan dia daftar tuan, wow, maka dia ni boleh jadi antara orang yang berkualiti. Kita boleh je close dia dengan macam-macam cara. Saya tahu ramai orang ada skill macam-macam kan. Tapi kalau kita close dia dengan cara kita tersendiri, takut dia salah faham pasal bisnes ni, takut dia daftar tu sebab dia kerana dia nak support kita semata-mata, bukan sebab nampak peluang. Itu yang kita tak nak. So kita nak biar dia join webinar, dia nampak peluang, kalau dia nampak peluang dia akan buat. Itulah tujuan webinar ni. Kita nak tapis siap-siap siapa yang berkualiti. Sebab dalam bisnes ni bila kita rekrut orang, kita nak orang tu berkembang supaya rangkaian kita duplikasi. Kita nak orang tu duplikasi berkembang. Okey. Jadi inilah benda yang pertama yang tuan-tuan kena kuasai dulu. Itu yang pertama yang saya cakap tadi. Kalau tuan-tuan nak berkembang, follow ekosistem. Ekosistem ni ada dua. Satu, webinar. Setiap prospek wajib bawa webinar. Dan yang seterusnya, nombor dua, induction training. Okey, tuan-tuan kena ingat. Selepas tuan-tuan dah berjaya close dia saja, okey, dah berjaya close dia saja, daftarkan dia, dah daftarkan dia, kan? Dia dah close, dah join webinar, dah berminat, tuan-tuan tinggal pandukan dia beli singkat. Lepas dah beli singkat, dia dah sampai singkat, tuan-tuan tinggal pandukan dia aktifkan singkat. Selepas singkat dia tu dah daftar, dia dah daftarkan singkat, sama ada singkat tu order dah sampai ataupun tuan-tuan ada singkat, tuan-tuan daftarkan dia kan. Dia dah aktifkan singkat saja. Tuan-tuan perlu bawa dia ke platform yang kedua. Inilah ekosistem kita. Ini SOP kita. Yang pertama webinar, yang kedua bawa dia ke induction training. Webinar tadi fungsi dia adalah untuk bagi penerangan kepada dia bisnes Tuan Wow ni apa. Nak close dia. Tapi induction training ni adalah khas untuk orang yang dah pun dah close. Dia dah aktifkan singkat. So, induction training ni adalah platform yang kedua iaitu panduan. Macam mana dia nak memulakan bisnes Tuan Wow. Panduan untuk dia nak mulakan bisnes Tuan Wow macam mana. So, kita nak ajar dia macam mana nak mulakan bisnes Tuan Wow ni dengan betul. Dengan betul. Jadi, macam mana cara tuan-tuan nak invite dia pergi join induction training? Sama juga. Kena pergi ke ekosistem tadi. Kena pergi ke ekosistem. Tuan-tuan nampak dekat sini? Pergi ke point nombor 4 ni, training wajib attend. Ini adalah induction training. So, tuan-tuan tinggal copy saja. Khas untuk ejen-ejen tuan-tuan yang dah baru register, tuan-tuan kena bawa dia pergi induction training. So, bila tuan-tuan pergi kat WhatsApp, hantar dekat WhatsApp dia, dia akan jadi ayat dia macam ni. Jemput join. Okey, macam ni lah ayat dia. Siap ada link dan sebagainya. So, bila once dia dah daftar je induction training, tuan-tuan akan dapat notifikasi yang dia sudah register induction training. Apa nombor 2, nombor 3 ni tuan-tuan? Ini nombor 2 ni adalah follow up untuk dia beli singkat. Selepas dia dah selesai tengok webinar, kita kena follow up dia lah untuk dia beli singkat. Kan? Tinggal copy je. Lepas tu bila singkat dah sampai, pandukan dia untuk aktifkan singkat. Tekan copy message. Macam ni je. Okay. Macam tu je. Alright. Itu nombor 4. Attend. Inilah ekosistem dia, flow dia. Okay. Jadi tuan-tuan kena mahirkan sangat benda-benda macam ni. Ingat, first, prospek bawa dia wajib ke webinar. Selepas dah close, dia dah aktifkan singkat, wajib bawa dia pergi ke induction training. Induction training hanya boleh masuk, hanya boleh join untuk ahli yang sudah daftar singkat saja. Sebab dia kena ada ID. Dia kena masukkan ID dia dalam induction training. Okay. Okay, kalau tuan-tuan tengok sini saya share kan. Induction training dia macam ni. Bila buka, ini webinar kan. Kalau induction training pula, dia akan buka, dia akan masuk dalam macam ni induction training dia. Okay. Wifi saya malam ni slow pula. Okay, dia akan masuk macam ni. Ni lah induction training. Okay. Ni induction training. Sama je. Ni video.
Support, dia boleh daftar. Nama, email, WhatsApp, ID dia, tekan hantar. So once dia daftar saja, dia akan dapat link untuk join induction training tu dekat nombor WhatsApp dia yang dia masuk kat sini. Dan kita pula sebagai upline, kita akan dapat notifikasi dekat WhatsApp yang dia dah daftar induction training. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni clear? Okey, saya bagi tahu tuan-tuan, saya share kepada tuan-tuan. Kenapa induction training ni penting? Kenapa induction training ni penting? Okey, tuan-tuan kena ingat tau. Kalau dia masuk saja induction training ni, ejen tuan-tuan yang masuk saja induction training ni, kalau dia fokus betul-betul dalam induction training ni, tuan-tuan sebenarnya induction training ni dah bantu dia banyak perkara. Ada 5 benda dia akan dapat. Bila dia join saja induction training, dia akan dapat link untuk dia join group support. Yang mana dia akan dapat link web page dia. Okey, dia akan dapat link web page dia. Macam tuan-tuan tadi dapat link web page tuan-tuan kan? Web page yang nak dapatkan skrip semua tu kan. Dia akan dapat link web page dia macam ni. So kita akan cakap dia suruh dia join group support. So dia pun akan tekan dekat bahagian support ni, dia akan join group support. So yang pertama dia akan dapat join group support dan dia dapat channel Telegram tadi. Yang ni. Yang untuk dia belajar apa ni? Pasal benda-benda ni tadi. Ni. 2 benda ni. So yang pertama, kalau dia join induction training, dia akan dapat join group support. So kalau dia dapat join group support, tuan-tuan dan puan-puan, kerja tuan-tuan dah mudah. Tuan-tuan dah tak payah pening kepala dah. Sebab anything kalau tuan-tuan lambat balas soalan dia ke, tak sempat nak jawab, tuan-tuan keluar ke, dia boleh tanya soalan dekat group. Kita ada team akan support 24/7. Kalau apa-apa hal ada training, dia akan dapat info dekat dalam grup. So, tuan-tuan tak perlu nak guide dia teruk sangat. Fokus tuan-tuan hanya buat marketing saja. Promote lagi, daftarkan ramai lagi agent. Sebab dia dah masuk dalam grup support, senang. Apa-apa hal soalan semua dia boleh tanya dalam tu, boleh berchit-chat dalam tu. Itulah kemudahan yang pertama kalau dia dah join induction training. Nombor 2, bukan saja group support dia akan dapat, bahkan nombor 2, dia akan dapat, macam saya cakap, dia akan dapat group support dengan Telegram kan? Itu nombor utama kan? Nombor 2, dalam induction training, kita memang dah guide dia siap-siap. Benda utama yang dia kena buat adalah, direction dia yang pertama adalah, dia kena daftar 20 orang. Kita memang dah bagi dia direction awal-awal. Dia kena buat register 20 orang. Sebab apa kita nak bagi dia direction sebab dia buat 20 pendaftaran ni tuan-tuan? Sebab first, kita nak suruh dia claim RM200 reward tu. Sebab bukan tuan-tuan je boleh claim. Rangkaian tuan-tuan pun semua boleh claim. So kita nak suruh dia daftar 20 orang yang pertama secepat yang boleh dalam masa 45 hari untuk claim RM200. So secara automatik kita nak rangkaian tuan-tuan ni, ejen-ejen tuan-tuan semua berkembang daftar 20, 20, 20, 20, 20, 20 semua. So bila semua daftar 20, daripada 20 boleh jadi 400, daripada 400 boleh jadi 2000. Kan? Rangkaian tuan-tuan akan besar. Kan daripada 400 boleh jadi 8000 tuan-tuan. So rangkaian tuan-tuan akan bertambah besar. Itulah direction. So, kalau tuan-tuan tak masukkan dia dalam induction training, maka dia tak akan tahu pasal direction daftar 20 tu. Kan? Kita suruh, kita push dia daftar 20. Itu nombor 2. Nombor 3, kita bukan saja suruh push dia, suruh dia daftar 20. Bahkan kita juga akan berikan dia bantuan. Macam mana cara dia nak promote untuk dia nak daftarkan 20 orang. Praktikal. Macam mana nak promote. Apa tempat-tempat yang dia boleh promote. Story, Facebook. Kita akan tunjuk cara. Dan kita berikan dia bahan sekali. Okey, nak iklan kat sini, ini bahan-bahan iklan dia. Nak iklan kat sini, ni bahan iklan dia. Copy paste dia, copy paste dia. Itu macam tu. Jadi kita dah sediakan bahan-bahan marketing. Jadi tuan-tuan dah tak payah susah-susah nak guide dia, nak sediakan dia bahan marketing semua. Sebab dia akan belajar dekat dalam induction training, kita dah sediakan semuanya secara mudah. So tuan-tuan dah tak payah nak guide dia benda tu. Tuan-tuan boleh recruit lagi ejen yang baru. Itu dah memudahkan tuan-tuan bila ada induction training. Yang ketiga, selepas dia join saja induction training, kita tak akan berhenti sampai ke situ tuan-tuan. Selepas dia habis saja induction training, esoknya kita dah start WhatsApp dia. Kita punya sistem, kita punya staff akan start WhatsApp dia, tanya dia macam mana progress, dia dah buat belum teknik yang kita ajar tu, dah buat belum teknik marketing kita ajar tu. Kita sentiasa follow up dia. Hari esok, lusa, tulat kita untuk seminggu yang pertama tu kita akan follow up dia secara kerap lah. Tanya dia macam mana. Kalau tuan-tuan dah join induction training, tuan-tuan mesti perasan ada WhatsApp masuk kan? Itulah reminder yang kita bagi. Kita sentiasa WhatsApp dia. Jadi kalau tuan-tuan terlepas pandang, at least
Kalau dia dah join induction, dah ada sistem dah yang akan WhatsApp dia, bagi dia remind untuk dia buat marketing yang kita bagi. Kita juga share tips yang invest RM400 untuk cepat daftar 20 orang. Tu pun kita share juga tips tu. Okay, tu nombor 4. Dan nombor 5, kita dah sediakan dia SOP juga. Sebab bila dia join induction training, dia pun akan dapat link webinar dia. Kan? Dia dah dapat web page tu, dia akan dapat link webinar dia. Dia pun akan recruit orang juga melalui webinar. So, bila dia dah rekrut orang mau webinar, kita dah ajar dia. Once dia dah berjaya daftarkan ahli, dia kena bawa ahli dia pergi ke induction training. So, dia pun akan bawa budak-budak dia semua join induction training dan rangkaian dia pun berkembang. Bila rangkaian dia berkembang, maka secara automatik rangkaian tuan-tuan dekat tier 2 tuan-tuan berkembang. Jadi semua akan follow SOP yang sama. Gunakan webinar untuk rekrut dan once dia dah rekrut, dia masukkan dalam induction training supaya berkembang. Jadi rangkaian tuan-tuan duplikasi. That's why pentingnya induction training. Penting induction training. Tuan-tuan kena tahu tau. Bila dia buat saja pendaftaran, secara automatik kita akan tahu dan staff kita akan WhatsApp dia ucapkan dia tahniah. Dan kita akan bagi galakan supaya dia selesaikan 20 pendaftaran tu secepat yang boleh. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan kena bawa ejen-ejen tuan-tuan ke induction training supaya kerja tuan-tuan senang. Okey. So yang paling penting, sebab tu saya bagi tahu. Tuan-tuan nak buat duplikasi ni, dia akan jadi senang kalau tuan-tuan follow ekosistem. Tuan-tuan gunakan ekosistem. Kalau tuan-tuan tak gunakan ekosistem, tuan-tuan closing buat cara tuan-tuan. Tuan-tuan servis dia ikut cara tuan-tuan. Habis, memang susah. Memang susah. Sebab tak ada sistem yang boleh track, yang boleh manage dia. So, tuan-tuan kena bawa ke dalam ekosistem tersebut. Okey, clear? Jadi inilah benda-benda yang penting. Cuma saya ada nak bagi tips kepada tuan-tuan. Macam mana cara tuan-tuan nak promote. Saya dah bagi tuan-tuan tadi yang link webinar kan. Tapi macam mana cara tuan-tuan nak promote untuk dapat prospek? Salah satu strategi yang tuan-tuan boleh buat adalah dengan promote dengan teknik-teknik marketing yang percuma ni. Kalau tuan-tuan nak tahu dapatkan teknik-teknik marketing yang percuma ni, sebenarnya ni saya dah ajar dekat dalam induction training. Tapi tak apa, saya recap dekat sini 1 minit. Tuan-tuan pergi dekat modul 3 ni, tuan-tuan nampak tak dekat atas ni, marketing. Tuan-tuan boleh follow je teknik-teknik yang ni, yang kita ajar. Contoh kan, kalau tuan-tuan ada kontak terdekat, tuan-tuan boleh WhatsApp tekan dekat nombor 1 ni, tuan-tuan boleh bagi je video ni. Tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-tuan nak bagi video ni ataupun bagi video yang ni. Kita ada dua pilihan lah, mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan selesa. Tuan-tuan boleh bagi video ni, WhatsApp dia letak nama, lepas tu tuan-tuan bagi ayat ni. Tengok dia respon okey ke tak. Ataupun tuan-tuan boleh test bagi video ni pun boleh. Ikut tuan-tuan mana yang tuan-tuan selesa. Mana yang tuan-tuan selesa. Mana yang tuan-tuan rasa macam orang tu respon lebih hebat, lebih bagus, lebih ramai respon, tuan-tuan kekalkan video tu. Jadi ini teknik pertama. Tuan-tuan WhatsApp lah. Satu hari 10 orang, esok 10 orang, lusa 10 orang kan. Mana yang respon positif tu yang dia nak tahu lebih, masa tu lah tuan-tuan akan invite dia pergi join webinar. Macam mana nak invite join webinar? Macam biasa, ekosistem, pergi dekat sini, kan? Ini. Invite join webinar. Okay. Ini dia. Alright. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, di samping hari-hari tuan-tuan pergi PM kan, satu hari 10 orang, tuan-tuan update dekat tuan-tuan punya Facebook juga. Ni dekat nombor 2. Update kat Facebook tuan-tuan. Tuan pergi dekat pin message paling atas, kan? Lepas tu, okey. Lepas tu tuan-tuan pergi dekat, tengok tuan-tuan dekat sini. Kita dah sediakan konten yang tuan-tuan boleh update dekat tuan-tuan punya Facebook hari-hari. Selama 40 hari kita bagi. So hari pertama tuan-tuan update lah gambar tuan-tuan dengan ayat. Kan? Ni letak muka tuan-tuan dekat sini. Macam mana letak? Tuan-tuan boleh klik dekat bahagian sini ya. Untuk replacekan muka tuan-tuan. Esok tuan-tuan update ayat ni pula. Hari ketiga tuan-tuan update ayat ni dengan gambar ni dengan ayat ni. Cuma tinggal tukar nombor telefon tuan-tuan je. Kita nak kena buat hari-hari tuan-tuan konsisten. Jadi siapa orang yang klik link WhatsApp, masa itulah baru tuan-tuan invite dia join webinar. Macam tu cara dia. Ini teknik yang kedua hari-hari tuan-tuan kena buat juga selama 40 hari. Teknik yang ketiga, tuan-tuan update juga dekat story. Kan dekat WhatsApp kita ada story, dekat Facebook kita ada story kan. Tuan-tuan update dekat story. So nak update dekat story, macam biasa pergi dekat paling atas. Kita dah sediakan konten ni daripada hari pertama sampai hari ke-40. Kan? First, hari pertama tuan-tuan update gambar tuan-tuan.
setengah ayat-ayat ni. Tepek je dekat story kan. Ni save lah dulu gambar-gambar ni dalam galeri. Lepas tu barulah tuan-tuan letak kat story satu-satu kan. Esok hari kedua tuan-tuan ambil gambar ni dengan video-video ni. Sebab story ni dia nak kena tepek banyak-banyak-banyak-banyak. Dia tak boleh satu je. Dia kena tepek banyak-banyak. Dia kena nampak macam berjahit sikit dia punya story tu kan. Baru nampak orang nak buka. Hari ketiga, tuan-tuan update yang ni pula. Hari keempat yang ni pula. Kita dah sediakan dah video, gambar. Jadi kerja tuan-tuan update je macam ni. Hujung dia kita memang dah sediakan CTA dah. Call to action. Siapa yang berminat, WhatsApp. Siapa yang berminat, reply. Siapa yang berminat, reply. So kalau dia reply je, tuan-tuan terus invite dia join webinar. Ni kita dah sediakan 40 hari punya konten tuan-tuan. Okay. Ni ketiga. Dan keempat, tuan-tuan boleh buat call calling. Call calling. Kalau tuan-tuan nak call calling, mungkin tuan-tuan nak sambil-sambil tuan-tuan nak ada call juga. Ada orang tuan-tuan nak call. Macam mana nak call? Tuan-tuan boleh tengok video ni. Kita dah sediakan teknik dan nak video. Si ada skrip lagi. Skrip ni tuan-tuan boleh download je dekat PDF tu. Memang efektif tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak call pun boleh. Kita dah sediakan skripnya. Okey, jadi antara teknik-teknik yang tuan-tuan boleh apply. Kalau tuan-tuan applykan empat-empat teknik ni, satu hari tuan-tuan buat empat-empat teknik ni, memang insya-Allah memang efektif. Memang boleh recruit. Memang boleh recruit. Proven tuan-tuan, memang proven. Cuma ramai orang dia buat kesilapan apa tuan-tuan? Kesilapan dia adalah bila dia dah buat, dia hanya buat satu je cara. Dia tak buat part-part. Tuan-tuan kena set jadual lah. Hari-hari, satu hari tuan-tuan PM 10 orang. Lepas tu ada call seorang. Lepas tu update status, update story. Esok PM lagi 10 orang. Ada call seorang. Update status, update story. Lusa WhatsApp lagi 10 orang. Call seorang. Update status, update story. So, dalam empat-empat cara yang tuan-tuan buat hari-hari, mana yang bagi respon, yang PM tuan-tuan, masa tu tuan-tuan invite dia pergi join webinar. Macam itulah, barulah tuan-tuan boleh recruit. Okay, sikit-sikit recruit sampai tuan-tuan boleh recruit 20-30 orang. InsyaAllah bila dia berkembang, kan tuan-tuan dah register, bawa masuk induction training. Dia pun akan grow. Itulah teknik yang kita buat. Kalau tuan-tuan follow ekosistem ni, insyaAllah memang boleh percaya. Okay, so saya rasa cukup sampai situ. Sekarang ni saya buka untuk sesi soal jawab. Apa-apa tuan-tuan nak tanya, silakan. Silakan. Tulis dekat ruang soalan. Kalau update di Facebook baru, create untuk tuan wow friend baru 10 orang, boleh dapat engagement tak tuan? Boleh tuan, tak ada masalah nak dapat engagement. Tapi engagement tuan pada 10 orang tu lah. Dia engagement dia pada 10 orang tu lah. So kalau tuan nak engagement tu lebih, tuan nak buka akaun baru kan, tuan kena ramaikan follower dulu. Macam mana nak ramaikan follower tuan-tuan? Tuan-tuan kena promote lah tuan-tuan punya page tu. Tuan-tuan punya FB account tu. Mungkin tuan-tuan share ke, tuan-tuan punya account yang lama share, tuan-tuan punya account yang baru suruh follow. Tuan-tuan letak link tuan-tuan tu bagi ramai-ramai orang follow, share dekat story ke apa ke kan. Dia macam tu lah, memang macam tu lah cara dia. Ajak lagi ramai follow friend dan sebagainya. Kan? Kalau tuan-tuan ada modal sikit, pump lah ads. Kan? Supaya ramai lagi orang boleh follow tuan-tuan punya account FB. Kalau boleh tuan-tuan buat account page lagi bagus. Macam tu. Macam saya dulu, saya tak buat baru. Saya malas nak start baru kan. Saya guna je account saya yang ada, saya promote je. Ha. Okay, dia ikut kita lah. Ada apa-apa soalan lagi? Boleh tanya. Silakan. Ada soalan? Cik Fatimah, Tuan Yusof, Tuan Raizat, Tuan Said. Ada soalan boleh tanya. Saya bagi 5 minit. Senang je dalam Tonua ni kalau korang faham ekosistem dia, memang tinggal nak buat je hari-hari. Cuma saya nak ingatkan, dalam bisnes Tonua ni kita memang kena, dia punya hukum dia, nasihat dia, saya yang pertama, register ramai orang. First kali tuan-tuan kena register 20 orang tu secepat yang boleh. Rugi lah kan, tak claim 200. So bila tuan-tuan dah claim 200, dah register 20 orang yang pertama, so seterusnya tuan-tuan buat proses recruit. Nak recruit ni, terus recruit ramai orang. Dia kena konsisten, buat hari-hari kan. Tuan-tuan kena set target. Target dia mungkin tuan-tuan boleh buat set target tu nak register 50 orang. Nak register 50 orang. So kalau tuan-tuan register 50 orang, insyaAllah dia akan berkembang lah. Dia akan berkembang. Okay.
Oh, tuan, bila nak habis? Dah habis, tuan. Dah habis. Kalau tuan nak keluar, boleh je. Tak ada masalah. Jangan risau, tuan. Tak kena marah. Okey, cuma saya nak share satu lagi cara lah. Tak apa, tuan. Kalau tuan nak keluar, boleh je. Tak ada masalah. Memang dah habis. Okey. Tonton kalau nak buat lagi teknik marketing yang lain, kita dah sediakan dekat dalam modul keempat ni. Tonton boleh klik kat modul keempat ni, boleh pergi dekat bahagian marketing, kan? Kat sini ada banyak lagi teknik-teknik marketing yang lain yang tonton boleh buat. Iklan dekat Facebook Group, dekat Marketplace, boleh buat TikTok Live, macam-macam lagi. Tonton boleh buat macam-macam lagi teknik untuk dapatkan prospek. Dia yang paling penting, tonton kena dapat prospek, kena dapat leads tu. Bila tonton dah dapat leads, senang lah sebab tuan-tuan dah tinggal bawa dia, campak dia masuk ke webinar sahaja. Okay. Newbie memang banyak cabaran kan tuan sebab susah orang nak percaya betul. Memang macam tu. Starting memanglah paling susah kan. Tapi apa option yang kita ada? Kita kena terus buat lah. Kalau orang susah nak percaya tu sebab dia tak nampak kita lagi sama ada kita serius ke tak kan. Sebab tu kita kena terus buat. Orang tu percaya tak percaya, it's okay. Kita jangan paksa dia kan. Tapi kita terus buat. Kita terus jalan. Jalan terus. Orang tu akan memerhatikan kita. Lama-lama bila dia tengok kita konsisten, seminggu jadi sebulan, sebulan jadi setahun, setahun jadi 2 tahun. Lama-lama dia tengok, weh, betul lah Yusof ni memang konsisten lah. Lepas tu tengok dia memang sekarang ni daripada kosong dah dapat hasil. Nanti dia datang lah seradi. Serah tengkuk je, tinggal sebelah je. Jadi itulah cara dia. Okay. Paling susah bila nak jawab bila prospek tanya berapa dah income setakat ni. That's why saya bagi tahu Tuan Azlan. Sebab tu pentingnya kita bawa dia ke webinar. Kalau kita bawa dia ke webinar, dia tak akan mempersoalkan. Dia akan mempersoalkan bila kita nak close dia. Dia akan tanya kita berapa income. Tapi cuba kalau kita cakap, tak apa, kau dengar dulu sesi penerangan ni, kan? Setengah jam je, kau tak payah buka kamera, kau dengar dulu. Kat dalam sini, speaker ni pendapatan dia besar, 100,000, dia akan cerita dengan kau macam mana bisnes ni boleh bagi dia pendapatan 100,000 sebulan. Kau dengar. Bagilah hype sikit kan, tunjukkan, oh, macam tu bagi dia rasa macam excited dia nak tengok. So, once dia dah tengok tu, dia dah takkan persoalkan dah. Sebab dalam webinar tu dia dah tunjuk income, dia nak cerita apa lagi? Dia nak tanya apa lagi? Dia dah takkan tanya. Bila dia dah tengok webinar, dia dah tengok income speaker dan sebagainya, masa tu kalau dia tanya tuan-tuan, engkau dah berapa lama buat? Kau dah berapa income kau? Aku baru nak start. Aku baru nak start. That's why bila aku baru nak start ni, kita buat sama-sama. Sekarang ni kau dah nampak kan peluang, speaker tu dah cerita kan. Kita buat sama-sama. Macam tu lah. Kita tak payah susah sebab dalam bisnes ni ekosistem semua dah ada. Kita tinggal buat je, ikut je blueprint yang diberikan. Aku memang nampak dah benda ni memang boleh buat duit. Kau pun dah tengok tadi webinar. Senyap lah dia. Macam tu lah cara dia. Okay. Tengok Tuan Nasir cakap kan. Memang susah, cabaran kan. Tapi lagi susah kalau tak ada duit. Betul lah tu. Ha, nak buat bisnes ni memang susah. Tapi itulah. Lagi susah kalau tak ada duit. Memang betul. Tepat lah tu. Okay. So saya rasa cukup sampai kat sini. Hopefully ilmu yang saya bagi ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan. Dan jangan lupa follow je sistem yang kita bagi. InsyaAllah memang memudahkan tuan-tuan untuk kembangkan grup tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, bisnes ni memang dah well proven. Dia dah 15 tahun beroperasi dan dia dah bayar lebih 600 juta kepada ahli-ahli dia. Tuan-tuan akan jumpa banyak bisnes telco lain tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak akan jumpa satu bisnes telco yang dah 15 tahun dia beroperasi dan dia dah bayar lebih 600 juta kepada ahli. Akan banyak telco tuan-tuan jumpa macam-macam dia boleh offer. Mungkin data yang lebih baik. Mungkin lepas ni tuan-tuan akan jumpa telco yang bagi komisen lebih tinggi. Tapi percayalah tuan-tuan. Macam mana telco dia bagi habuan yang lebih tinggi, belum tentu apa yang dia janjikan tu dia akan kotakan. Mungkin starting je dia bagi baik macam tu sebab dia nak tarik crowd. Once dia dah capai apa target dia nak, dia akan low kan. Dia akan kurangkan balik. Benda ni dah berlaku banyak tuan-tuan. Sepanjang 10 tahun saya buat, dah macam-macam dah bisnes telco masuk dan keluar. Masuk keluar hilang, masuk keluar hilang. Berapa ramai orang labur duit sebab akan kejarkan benda tu lagi bagus, dah lah tak ada apa. Sampai ke hari ni, Tun Wow masih kekal relevan, 15 tahun beroperasi, bayar tak pernah lambat. Jangan cakap miss bayar, lambat bayar pun tak pernah. 600 juta dah lebih dibayar kepada seluruh ahli. Saya sendiri pun tahun 2 dah bayar lebih 6 juta ringgit. Bayangkan saya pun baru 1%. Ada ramai lagi orang yang dapat income. Tuan Nasir, Tuan Apai dan sebagainya kan ramai yang dapat income.
Jadi itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan benda ni dapat memberi inspirasi kepada tuan-tuan. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.